Okay, selamat pagi. Good morning. Hari ni hari ke... Aku pun dah tak ingat hari ke berapa. Hari ke berapa dah hari ni? 8 ke 9 dah. Okay, hari ni daripada Aran kami nak menuju ke Pattaya. So kami nak singgah kat tempat bandar-bandar tu jap. Lepas tu kami akan menuju terus ke Pattaya. Tengok kalau sempat kami nak masuk Rayong. Daripada Rayong baru kami naik ke Pattaya. So hari ni bergerak awal sikit. Semalam cuaca panas terik. Lepas tu semalam ada satu kejadian yang tak diingini juga berlaku. Disebabkan ada tebu tumpah atas jalan dan 3 biji rider down. Tebu tu lah, tebu yang dia buat gula tu kan, licin kan. So 3 biji rider down. Tapi Alhamdulillah tak ada yang serius lah. So sikit-sikit je lah, biasalah tu. Macam mana dah jatuh kan, benda nak jadi. Lepas tu right, kali ni banyak kejadian yang macam tu lah. Motor tumbang bodoh lah, tak boleh stable lah, apa semua lah. Lepas tu anjing langgak lah. Cip kena langgak dengan anjing. Bukan anjing cip langgak anjing, anjing langgak cip. Tergolek dog juga. Tapi tak tahu lah, sebab kita dah slow. Lepas tu bong dia langgak. Yang jatuh bodoh tu jugalah. Tapi lebam lah juga sikit kan. Luka je juga sikit, tapi tak ada apa lah. Lepas tu yang motor terbalik kat atas bukit lah. Motor terbalik ada 2-3 biji motor terbalik. Motor Abang Nizam terbalik, motor Syahir terbalik, motor Moon, motor Cip pun terbalik juga. Motor In, yang jatuh semalam pun 3 biji, Timun, In dengan Syahir. Tapi Alhamdulillah tak ada apa. Luka sikit lah. Cuma motor Syahir ada kerosakan jugalah sikit-sikit. Lepas tu motor Syahir tu bisa jatuh tu, dia terlanggak sikit motor Roy, tapi Roy tak jatuh. Motor Roy rim bengkok sikit. So itulah benda nak jadi. Nasib baiklah masing-masing pun tak laju masa tu, slow lah. Okay, so pagi ni kami nak pergi ke Aran. Bukan nak pergi ke Aran, nak pergi ke Pattaya. Singgah dekat bandar Aran sat. Tengok-tengok apa yang ada dekat tu. Kalau tak ada apa, kita try pergi ke Rayong. Rayong tu tak ada apa. Rayong tu nak pergi cafe, Neko Cafe. Lepas tu kita akan terus ke Pattaya by week. So itu sajalah. Sekali kita tengok dekat bandar Aran tu ada apa. Right, see you next video. Buat apa? Sekali aku sambung video ni. Sekali kita tengok Aran tu ada apa. Jom. Ciao. So ni bilik dekat Aran. Dia buat container house lah, container room. Cantik. Toilet dah. Toilet pun bersih. Bilik pun bersih. Ngam lah. Harga aku tak pasti sebab ni semua luka dah settle lah. Nanti apa tengoklah, hotel ni nama My Room. Ni My Room by Semsap. Kalau hampa nak main boleh ada tepi jalan ni. Tidur hotel selesa. Yang bestnya kami sampai semalam, aircon ni dah siap terbuka lah. Dia dah buka siap-siap bagi sejuk. So taklah panas masuk kan, sebab semalam panas terik. Tu dapat benda ni, dia bagi. Ni dia bagi. So puasa aku nak buat balik ke benda ni kan. Ni ada apa bagi kan. Kita tinggal dia pun cakap apa betul tak. Semua dah siap-siap nak bergerak. Ni motor Syahir semalam. Motor Syahir sikit lah, windshield pecah. Windshield pecah. Lalu ni patah. Ni patah. So ada sisi kabur-kabur set tu sikit pecah. Dia jatuh kiri kanan. Yang jatuh bodoh tu belah kiri. Yang semalam jatuh yang jatuh bodoh tu belah kanan. Ni jatuh belah kiri pula. Berapa? Ni motor Timur okey je. Jatuh semalam sikit lah. So motor In. Motor In pun tak ada apa, cuma In lah dia jatuh terompas. So semua dah siap. Semua tengah ready nak menggerakkan diri. Okay, apa-apa kita buat lagi. Okay, ni korang boleh tengok lah, dia punya hotel dia ni. Hotel dia ni buat macam container kan. Hotel ni macam ni juga. Belah sana ada yang macam bilik hotel tu. Dia seberang jalan belah sana. Dia ada dua kan. So ni yang macam dia buat
letak banda besar kan. Jom kita pergi tengok banda tu ada apa. Semua dah ready. Mari. Okey, semua dah bergerak. Nak jalan. So, kita slow-slow jalan. Pergi ke mana ni? Apa nama dia? Bye. Pergi ke Mode. Don't shoot dah. Lompat sekali, lompat. Ambil gambar dulu. Okey, inilah dia ikan aran. Aran dia paket. Depan tu dia punya border. Depan tu border Cambodia. Cambodia dengan Thailand. Cambodia. Kita panggil Cambodia. Cambodia macam mana. So kita tak masuk lah. Sebab motor susah nak masuk. Nak masuk jadi banyak prosedur. So tahun ni kita tak masuk, tahun depan insyaAllah di situ lah. Belah kiri tu dia punya tempat besar, market dia besar. Nanti kita masuk, kita malam dah masuk tapi tak banyak dah tutup lah. Banyak dah tutup. Tengok ada pergi, dia orang nak pergi dekat border dia dulu. Lepas tu kita patah border sekejap. Kita patah dia, kita masuk dalam market dia tengok ada apa. Dia orang nak pergi gambar ni border ni kot. So bisa isi motor, okey lambat sikit lah, tak tahu lah kan. Okey lah, tak pergi gambar kenapa. Sebab dah ada review. So itulah. Lagi kita tengok dekat market tu ada apa. Sekarang ni kita pergi dekat border dia dulu. Goreng border. Sebenarnya nak main arah ni dah banyak tahun dah. Dah banyak kali dah nak main. Plan nak main dengan mereka semua orang ramai-ramai kan. Nak plan nak main tak easy, nak main tak easy, nak main tak easy. Pergi Pattaya. Sampai Pattaya ingat nak main easy balik. Kita nak baca balik, report tak easy. Dah kali ni alhamdulillah sampai. Jom, kita tengok border dah apa. Ambil gambar kat border.
tahu dia dah datang bawa apa motor dia boy belakang tetap jalan. Ha? Orang boy tu juga betul kan tu. Ya. Ni bandel. Banyak bandel. Topi. Ha? Orang marah. Ya, pakai tak apa? สุดยอดเลยขอบคุณนะคะตอนแรกกลัวมอไซค์ตอนนี้เหลือแค่มอไซค์แล้ว Thailand. Pukul dia. Thailand. ไทยแลนด์เป็นคนไทย100%ไปกับถามฟังJalan. Jom kita jalan-jalan. Malah nak jalan kaki, kita jalan naik motor. Dari Kepong kan. Slow je kita tengok. Tak nak beli apa pun, kita tengok je. Nak membeli pun malas dah nak bawa barang banyak-banyak. Kita apa? Tak, lampu. Jual lampu. Apa lagi ada ni ya?
tengah-tengah. Ya. Kan senang naik motor. Besar weh dalam dia. Besar gila. Buat apa tu naik motor. Aku malas naik lagi.
Tak ada. Aku dah cari tak ada. Ada hitam ke. Ha. Ya. Kalau tak tu mana tak ada ni. Ya, tak ada. Itu Timberland Ha? Itu berapa? Bawah sikit tu. Ha? Ha. Nah, kalau tu kita tambah sol lagi dekat dalam apa semua dah jadi tinggi dia. Berwing kan tu? Ha? Berwing kan tu? Ha. Oh. Ya. Oh, lombo. Memang leather. Dah lama pakai. So comfort dah jadi. Ha? Oh, Haji. Ha? Oh. Okey, baik Aran. Kita pergi makan jap. Kat kedai semalam. Alang kita buat video boleh tu kan? Jom. Bawa apa kita makan. Kedai halal. Kat Aran ni. Diam Praten. Tapi dia dalam kampung sikit. Okey, makan semalam sedap. Sedap. Gerak lu dari bawah sakit perut lah. Dua tiga kali lah. Malam hari ni. Kalau makan ke bawah tau. Tak pun sebab panas kan. Lagi dia buat sampai Lepas pun dah siap lah pun. So kita jumpa kat kedai makan tu je. Ini aku ikut. Dari border dia belah sana. Okay, ni jalan masuk dia. Pasal ada pintu belakang aku ni kan. Pintu belakang aku ni. Masuk dia dalam. Kedai makan ni macam dekat rumah orang tau. Kau jangan risau kalau masuk dalam ni. Memang betul lah ni. Memang betul lah kalau korang masuk ni. Aku semalam masuk pun macam betul tak betul ni. Sebenarnya betul. Jom. Dah sampai. Kita orang sampai lah. Aku sikit buruk ni. Malam bayangkan datang malam. Tak nak buat apa. Kedai. Kita dalam rumah orang. Location dia nanti aku share. Location dia ada Google Map rasa. Nama kedai ni nanti aku share. Nanti aku share dengan korang Right, aduh susah pula nak parking ni. Jom sikit. Okay. Pergi toilet jap. Apa-apa aku buat video lagi. Hari ni tengah hari makan dimsum dengan nasi. Ada nasi. Ada nasi tak ada? Tak tahu lah. Ada dimsum tak apa benda tak tahu lah. Makan je lah. Tapi semalam makan sedap lah.
Kita dah sampai dekat Rayong. Jom kita tengok kafe ni. Kafe viral ni, kafe viral. Ni bukan kafe Jepun dah juga ni. Ini dia. So semua berada di sini. Kafe Neko Cafe. Semua dah sampai. Alhamdulillah. Best tu. Inilah Neko Cafe. Dia buat konsep Jepun. Dulu ada kereta speed, dia parking kat sini. Sekarang tak ada dah ikan air tu. So inilah dia punya cafe dia. Cantik. Tengok. Dia buat konsep macam Jepun. Nampak? Cantik. So ni nampak tu dia punya koleksi mainan dia. Banyak gila. Power. Sekarang ini memang peminat Jepun ni. Gila. Jadi kita tengok kat dalam kafe dia. Ni dia punya kereta. Ni coupe. Kalau tak silap, Easy Coupe bukan, Easy9 Coupe. So Alhamdulillah dah sampai Jepun. Sampai mana? Penat sampai Jepun. Ni dia punya kafe. Kafe Sabaidi mai. Sabaidi ka. All from Japan. This shirt from Japan. Toy. From Japan. Something from Japan, from Tanya dia. China. Ada lagi tak? Mainan banyak. Labubu. Ada lagi tak? And Malaysia. Gundam. Ni dia punya dalam. Tengok. Ni benda-benda ni pun orang boleh beli. Semua boleh beli. Ni semua boleh beli. So nak relax lah. One Piece, Ultraman. Aduh. Maria Ozawa angah. Ni. Ada lagi. Ya air kot. Spoon. Mantap. Spoon. 35 semua ada. Ni dia kumpul ni. Gila. Cantik. Mantap. Arigatou. Hei, Sibujukan. Maria Ozawa. Maria Ozawa. Kat depan. Siapa Maria Ozawa? Tu kat depan. Macam mana boleh tahu Maria Ozawa? Tadi nama dia, saya cakap kat dia. Nama. Saya cakap kat dia nama dia siapa? Dia cakap belum. Kan? Macam mana boleh kenal Maria Ozawa? Diorang lah cakap tadi. Siapa cakap? Siapa lah saya tak tahu. Maria Ozawa tu siapa? Tak tahu saya pun tak tahu. Cakap betul. Betul. Saya tak apa kenal dia. Ui, ada Vespa. Ada apa? Ada Doraemon, ada Shinju, ada Shizuka, ada Nobita, ada Giant. Aduh mat, kedai ni. So, aku nak beli ayak dapat ayak. Aku punya kamera. Kamera aku kat luar. Sekejap lagi aku ambil. So, dia orang tengah beli air.